Hi guys, welcome back to my channel. So nampak macam awkward sikit kan saya punya position macam ni sebab saya nak lighting yang cantik on my channel. So hari ni saya akan tunjukkan korang a day in my life as a penganggur kat rumah. So apa yang saya buat. So apa hal ada pokok ni? Taklah korang pokok ni pun nak masuk sekali dalam video ni. So for the first agenda, saya akan hantar adik saya dekat hospital untuk medical check up and adik saya nak ambil ubat. And then saya akan pergi hantar adik saya dekat tempat adik saya intern. Okay guys, minyak kita dah sampai bawah dah. So kita punya first stop is the gas station. So kita tengah berhenti dekat gas station. Okay, korang semua kena keluar pagi-pagi untuk dapatkan cahaya matahari yang akan menaikkan mood korang. Okay, so kalau korang tak tidur pas subuh, insyaAllah mood korang akan jadi okay. Satu, tak tidur pas subuh. Kedua, korang kena tidur yang cukup lah. Kalau korang tidur pukul 5, lepas tu korang tak tidur pas subuh, sama juga mood korang tak okay. So kalau korang nak mood korang happy and then you have a lot of good mood. Okay, saya dah kena gerak. A lot of good mood in the morning, at the morning. So you guys kena bangun awal. Taklah bangun awal lah, Caja aku tengok lambat kan. Tak, bangun and then tak tidur pas subuh and then kena tidur awal. Okay, so sekarang ada langit yang cerah kat situ. Orang sampai. So first stop kita KK. Kita dah drop Aina dekat sini. So jom kita pergi breakfast. Ni saya akan order kuih tiaw. Ni adik saya, dia belanja hari ni. Orang tak kerja, belanja orang kerja. Guys, kita akan makan roti dengan kaya. Jadi kau makan juga? Sapu makan lah. Kaya dia ni rasa macam tu tak pau yang kita datang wali tu. Yang dia letak dalam pau. Kaya dia rasa macam roti kaya. Dumpling, ada apa? Rasa macam kereta apa buat dia? Tukar-tukar abadi pun jam. Ni lama. Paling kalau berubat je. This is stop yang berapa saya dah tak ingat. Tapi kita pergi sekejap juice kopi for my. So jom kita makan. Ni sosis penting pula dia. Sekarang ni masalahnya mana kat TikTok hidup aku sebagai penganggur. Tak, bukan. Dalam tumbler warna biru, cuba tengok ada tak? Yang tadi kan saya ambil. Weh, bergegak. Tak apa sekejap. Nak tanya sama dia. Okay, kita dah sampai guys kat office Ainun. Inilah office Ainun. Cik, buat office tu. Lawa lah kita.